إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه ثم إلى إمام الحجاج ثم إلى إمام أبو حسن الشاذلي ثم إلى شيخنا أستاذ محمد حاجي جول الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى ودلالة الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, kita bertemu lagi pada siri yang seterusnya untuk kita menyambung kitab atau muzakarah kitab Nurul Fahmi yang mana ianya dikarang oleh guru kami Ustaz Muhammad Haji Jul, dan kita telah sampai pada muka surat apa ni? 16. Muka surat 16 Roman. Okey, 16 Roman bukan 16, 16 Roman. Pengertian fardu ain, fardu kifayah dan mukallaf. Sebelum ni kita telah cerita tentang hadis Jibril yang mana kita katakan daripada hadis itu kita wajib mempelajari ilmu akidah, fiqh dan juga tasawuf. Wajib kita belajar ilmu-ilmu tersebut. Dan apabila kita sebut wajib, wajib ni ada dua jenis. Wajib aini ataupun wajib secara kifai. Ataupun orang kata fardu ain ataupun fardu kifayah. Fardu ain dan juga fardu kifayah. Fardu ain tu apa? Fardu ain ni semua dia ain ni fardu aini. Aini tu maksudnya setiap orang, individu. Wajib buat. Fardu kifayah ataupun kifai, iaitu memadai. Memadai maksudnya macam mana? Dalam satu kampung, kalau ada seorang buat, ada segolongan orang yang buat, maka orang lain tidak tertanggung dia punya fardu tersebut. Dalam kitab ni ada disebutkan maknanya. Saya akan bacakan dan saya akan explain lah. Jadi kalau siapa ada kitab ni, saya sangat galakkanlah ada beli kitab ni, supaya bila mana kita mengajar, kita muzakarah, anda boleh lihat kat mana point ataupun tempat yang saya sedang bicarakan. Dan kat sini pun ada ruang-ruang kosong. Ada ruang-ruang kosong kat atas ni. Anda bolehlah tulis-tulis nota kat sini ataupun nota yang anda ada buku nota yang lain, anda boleh tulis juga di dalam buku nota tersebut. Ikutlah mana-mana selesa kan. Jadi kita tengok fardu ain. Apa tu fardu ain? Fardu ain ialah suatu kefarduan yang wajib dikerjakan oleh setiap mukallaf. Kefarduan tersebut tidak terlepas walaupun telah dikerjakan oleh orang lain seperti mendirikan solat fardu 5 waktu sehari semalam. Okey. Jadi fardu ain ni wajib dikerjakan oleh setiap orang. Setiap orang yang macam mana? Setiap orang yang mukallaf. Sesiapa yang telah mencapai level mukallaf, maka dia wajib buat benda ini. Apa tu mukallaf? Nanti kita cerita. Okey, jadi contohnya solat 5 waktu. Solat 5 waktu, puasa. Solat 5 waktu ianya adalah wajib ataupun fardu ain yang mana setiap orang kena buat. Bila mana seseorang itu telah mencapai level mukallaf, darjat mukallaf, status mukallaf, maka dia wajib menunaikan solat, puasa ataupun apa-apa perkara ibadah yang menjadi fardu ain ke atas dia. Okey, jelas. Okey. Fardu ain ini juga kita sambung. Fardu ain juga bermaksud suatu kefarduan yang wajib diketahui oleh setiap mukallaf untuk melepaskannya daripada berdosa seperti mengetahui perkara-perkara yang wajib diketahui dalam ilmu tauhid, fiqh dan juga tasawuf. Okey. Fardu ain ni juga adalah benda yang kita kata wajib kita tahu. Tadi kita kata ibadah yang wajib dibuat seperti solat, puasa dan sebagainya. Mengucap kalimah syahadah dan sebagainya lah. Banyak lagi benda-benda fardu ain. Ada juga perkara yang kita kata menjadi fardu ain untuk kita belajar, menjadi fardu ain untuk kita tahu, iaitu ilmu tauhid, fiqh dan juga tasawuf. Ketiga-tiga ilmu ini adalah fardu ain, wajib setiap orang belajar. Jadi seseorang yang telah mencapai level ataupun status mukallaf, dia wajib mempelajari ilmu tauhid, fiqh dan juga tasawuf. Ini kita telah sebut pada sesi yang lepas. Okay.
Itu maksud fardu ain. Fardu ain ialah secara kesimpulan setiap orang mukallaf wajib buat. Okay, setiap orang yang dah capai level mukallaf dia wajib melakukan perkara tersebut. Itu fardu ain. Alright. Kemudian nanti kita akan cerita siapakah mukallaf. Ada dia punya ciri-ciri dia. Siapa yang dah yang nampak diri dia mukallaf, dah apa nama dia rasa diri dia dah capai level mukallaf, maka dia wajiblah buat benda-benda fardu ain. Okey, itu yang pertama. Yang kedua adalah fardu kifayah. Okey, fardu kifayah. Apa itu? Fardu kifayah ialah suatu kefarduan yang wajib dikerjakan oleh sebahagian mukallaf. Sebahagian, bukan semua orang. Sekiranya kefarduan atau kewajipan itu telah dikerjakan oleh sebahagian mereka, maka gugurlah kewajipan ke atas orang lain. Contoh, dalam satu kampung ada 2-3 orang dah menjalankan tugasnya. Maka seluruh orang, seluruh manusia di kampung itu tidak berdosa, tidak menanggung beban. Gitu. Walau bagaimanapun, sekiranya tidak ada seorang pun antara mereka yang mengerjakannya, semua mereka berdosa. Contohnya solat jenazah. Contoh solat jenazah. Dalam satu kampung ada seorang meninggal. Kalaulah semua orang tidak uruskan jenazah tersebut, maka semua orang berdosa. Tapi kalau dah ada seorang, 2 orang, 3 orang yang uruskan jenazah tersebut, maka cukup, memadai. Mana kata orang lain, baki-baki penduduk kampung tersebut tidak wajib menguruskan jenazah itu. Ataupun kita kata dalam kampung tersebut tidak ada, ataupun dekat mukim tersebut tidak ada doktor ataupun klinik kan. Maka menyebabkan satu kampung ataupun satu mukim tersebut bila mana orang sakit susah nak cari doktor, nak cari klinik dan sebagainya kan susah. Menyusahkan orang, menyusahkan semua orang lah. Maka semua orang dalam kampung tersebut berdosa. Berdosa. Sebab belajar ilmu medik perubatan adalah fardu kifayah. Dalam kampung tersebut kena ada seorang doktor. Tak kisahlah doktor dari luar datang ke kampung ataupun dari kampung itu sendiri menjadi doktor, tak kisah. Mana kata kalau dalam kampung tu, dalam mukim tu dah ada doktor, maka okey, yang lain-lain tak perlu, tak wajib menjadi doktor. Cukup sekadar seorang, yang lain gugurlah kewajipannya, tak wajib menjadi doktor. Ataupun dalam kampung tersebut kan, dalam kampung tu tak ada langsung kedai makan. Orang kampung nak cari kedai makan pun nak cari makan kan, tak ada tempat, tak ada tempat. Maka seluruh orang dekat kampung itu berdosa. Kena ada seorang, 2 orang ataupun satu kedai makan lah yang mana ianya boleh menyediakan makanan kepada orang-orang kampung tersebut. Itu fardu kifayah. Kalau seorang, kalau dah ada orang buat, dah ada kumpulan yang buat, maka orang lain tak wajib buat. Sama lah juga dengan kedai runcit ke dan sebagainya. Okay? Benda-benda fardu kifayah. Fardu kifayah juga sambung. Fardu kifayah juga bermaksud suatu kefarduan yang wajib diketahui oleh sebahagian mukallaf untuk melepaskan yang lain daripada berdosa seperti mengetahui perkara-perkara yang wajib diketahui secara kifayah dalam ilmu tauhid, fiqh, tasawuf. Mana kata tadi kita kata kita wajib belajar ilmu tauhid, fiqh dengan tasawuf. Orang tanya, setakat mana kita kena belajar? Setakat mana yang kita kena belajar? Sebab contoh ilmu fiqh. Ilmu fiqh dia ada level-level dia. Ada level basic, sederhana, level tinggi. Adakah macam kita kata tadi, okey, ilmu fiqh ni wajib belajar. Adakah dia kena belajar yang tinggi-tinggi? Contohnya dia belajar tentang fatwa, tentang usul fiqh, qawaid, apa semua tu kan. Dalil-dalil dia, tafsir ayat hukum dan sebagainya sampai dia boleh mengeluarkan hukum dalam fiqh. Adakah sampai begitu? Tidak. Tidak. Dia wajib belajar sekadar level basic. Dekat fiqh tu ada level basic dia, iaitu tentang ibadah. Tentang ibadah. Contohnya solat kan, wudu, puasa. Itu pun contoh bahagian bab puasa kan. Bab puasa pun ada level yang tinggi, ada level yang basic. Level basic tu cukuplah sekadar dia tahu rukun, syarat, perkara membatalkan puasa. Tak perlu nak belajar tinggi-tinggi macam mana cara nak lihat anak bulan, macam mana bulan cara ru'yatul hilal, cara hisab, cara orang adil mengetahui nampak anak bulan kemudian bagi tahu kepada qadi dan sebagainya. Detail-detail begitu tak wajib tahu. Okey, tidak wajib tahu. Maka maknanya ada level dia lah, ada level dia. Orang biasa, orang awam wajib mengetahui secara basic. Ada pun yang detail-detail itu, detail-detail yang saya sebutkan tadi itu, tidak semua orang wajib. Tidak semua orang wajib. Dalam satu kampung, cukup seorang yang boleh tahu detail-detail itu. Gitu. Contoh lagi bab akidah. Dalam bab akidah.
Yang wajib ain, fardu ain ialah belajar tentang sifat Allah, Nabi, malaikat dan sebagainya. Kalau dah sampai nak jadi level orang kata boleh berdebat, boleh berfalsafah, ilmu mantik kan, kan ilmu adalah ilmu mantik tu, macam-macam lah ilmu kan, macam-macam perbahasan. Maka kita kata orang awam, orang biasa hanya wajib belajar secara basic saja. Itu wajib, fardu ain. Semua orang kena belajar. Adapun tentang ilmu akidah yang level tinggi-tinggi sampai belajar mantik apa semua tu, adabul bahth wal munazarah apa semua tu, maka kita kata ianya adalah fardu kifayah. Fardu kifayah. Dalam satu kampung ada seorang dua, okey cukup, settle. Tak perlu semua orang tahu. Tapi kalau satu dalam kampung, dalam mukim tersebut, dalam kampung tu tak ada seorang pun yang boleh belajar tentang tinggi, apa nama yang saya sebut yang tinggi-tinggi tu, mantik, falsafah apa semua tu. Tak ada seorang pun belajar tentang usul fiqh, qawaid apa semua. Tak ada seorang pun yang belajar yang level tinggi-tinggi tu, maka seluruh kampung itu berdosa. At least kita kata dalam satu tempat tu, satu mukim ataupun kampung itu kena ada seorang lah yang pakar dalam bidang-bidang agama. Gitu. Okay, begitulah cerita dia. Alright, so jadi kita kata tadi, fardu ain ni wajib ke atas setiap orang mukallaf. Sesiapa yang dah capai level mukallaf, maka dia wajib melakukan solat, puasa, belajar ilmu fardu ain yang basic, tauhid, fiqh, tasawuf ini wajib dibuat. Persoalannya, kita ni dah mukallaf ke belum? Macam mana kita nak tahu yang kita ni sudah mukallaf ataupun tidak? Maka kalau kita lihat dalam muka surat sebelahnya, pengertian mukallaf. Pengertian mukallaf. Jadi mesti saya screen sikit lah. Okey, pengertian mukallaf. Jadi mukallaf ini apa? Mukallaf berasal daripada perkataan taklif. Okey, berasal daripada perkataan taklif. Taklif. Taklif maksud dia apa? Maksud dia adalah bebanan lah. Okey, bebanan. Hmm. Kallafa yukallifu taklifan. Daripada apa nama wazan tu dah apa kallafa yukallifu taklifan. Darasa yudarrisu tadrisan. Gitulah. Kalau siapa yang belajar level tinggi sikit, belajar bahasa Arab, ilmu saraf, dia akan faham lah apa yang saya sebut ni. So taklif ni dia punya masdar lah, masdar. Ini saya sebut ni untuk orang orang yang apa nama yang ada basic bahasa Arab ya. Taklif ni masdar, so mukallaf ni ialah isim fa'il dia. Gitu. So jadi mukallaf ialah orang yang dibebani atau orang yang sudah layak dijalankan hukum hakam syarak yang 5 ke atasnya, iaitu wajib, sunat, harus, makruh dan haram. So jadi orang yang dah capai level mukallaf. Okey. Orang yang dah capai level mukallaf, maka dia akan terikat dengan 5 hukum, iaitu wajib, sunat, harus, makruh dan juga haram. Gitu. Jadi kalau orang tu dah capai level mukallaf, dia wajib solat, wajib puasa. Bila dia dah capai level mukallaf, bila mana contoh dia berzikir, kan dia berzikir, maka hukumnya sunat. Kalau lah contoh dia mukallaf dan dia minum arak, minum arak, maka hukumnya haram. Okay. Tapi kalau orang yang belum mukallaf, orang yang belum mukallaf, orang yang belum mukallaf, dia tak wajib solat. Kan dia tak wajib solat. Kalau dia minum arak, kalau dia minum arak pun tak haram, maknanya kata tak dosa lah. Kita tak dosa. Tidak berdosa kan. Cuma wali dia kena mengajar lah benda ni. Apa nama? Contoh apa nama, dia pun tidak disunatkan untuk berzikir, baca Quran dan sebagainya lah. Maksudnya dia tidak terikat dengan hukum hakam Islam. Alright. So jadi mukallaf ni apa benda? Apa ni Ustaz duk cakap mukallaf ni? Okay, sambung tengok bawah tu. Seseorang dianggap mukallaf sekiranya telah memenuhi kesemua 4 syarat berikut. Iaitu yang pertama ialah berakal. Berakal, yang kedua baligh, yang ketiga sampai seruan Islam, sampai seruan. Yang keempat tak buta ataupun tak pekak secapek. Syarat yang keempat ni setengah kitab saja disebut. Setengah lagi tidak disebut lah. Alright. So, sesiapa yang telah berakal, sesiapa yang baligh, sesiapa yang sampai seruan. Sampai seruan ni makna kata dia tahulah, dia telah tahu tentang Islam. Dia belajar apa nama macam macam kita semuanya insya-Allah lah.
kalau kita di Malaysia ni semua orang di Malaysia telah sampai seruan sebab kita dari kecil kita telah didedahkan apa itu Islam, siapakah Allah sejak kecil lagi. Okay, Alhamdulillah. So semua orang telah sampai seruan. Dan dia tidak buta dan tidak pekak sejak lahir. Mana kata kalaulah contoh dia buta dan pekak. Sekejap. Bukan atau ya. Buta dan tak pekak. Dia buta dan juga tidak tak pekak. Gitu. Buta dan tidak pekak. Sejak lahir. Contoh, kalaulah sejak lahir kan. Sejak lahir, dia sihat. Okay, dia sihat. Tak buta kan. Sejak lahir. Pada umur 15 tahun. 15 tahun, na'udzubillah, dia accident. Bila dia accident, dia buta. Dia buta dan juga dia pekak. Okay, maka adakah dia dikira mukallaf? Ya, dia dikira mukallaf. Sebab apa? Sebab selama tempoh dari dia lahir sampai ke 15 tahun, dia masih boleh belajar. Dia masih boleh belajar sebab dia boleh melihat dan dia boleh mendengar. Dia masih lagi boleh belajar. Gitu. Tapi kalau sejak lahir dia memang buta dan pekak. Maka dia tidak mukallaf kerana apa? Kerana macam mana dia nak belajar ilmu agama, macam mana dia nak solat, kan? Macam mana dia nak solat kalau dia tak tahu solat? Macam mana dia nak belajar solat kalau dia pun tak boleh belajar? Dia memang pekak dan buta sejak lahir, memang tak boleh nak belajar, tak boleh belajar tentang solat, akidah apa semua tak boleh. Maka dia dimaafkan, dia diuzurkan. Okey, begitu. Ataupun contoh, dia salah satu saja kan, dia salah satu saja sejak lahir. Sejak dia lahir, dia buta. Okay, dia buta. Tapi dia boleh mendengar. Yes, boleh mendengar. Boleh mendengar. Maka dia boleh belajar. Masih lagi boleh belajar dengan cara mendengar. Begitu juga kalau sejak lahir dia sekadar pekak tapi boleh nampak. Maka dia still boleh belajar dengan cara tulisan braille dan sebagainya lah. Okay, begitu. Alright, so jadi kalau sesiapa yang telah berakal, telah balik sampai seruan dan tak buta dan tak pekak sejak lahir, maka dia dikira mukallaf. Bila mana dia telah dikira mukallaf, maka dia wajib solat, wajib puasa, dia tak boleh minum arak, dia tak boleh main judi, dia tidak boleh meninggalkan solat, dia tidak boleh buat dosa lah. Semua dosa-dosa dia tidak boleh buat dan wajib melakukan perkara yang disuruh oleh Allah. Begitu. Ada pun macam contoh orang yang gila. Okay. Orang gila maksudnya dia tidak berakal lah. So, orang gila tak berakal kan. Maka dia tak wajib solat, tak wajib puasa kan. Gitu. Kalau dia buat dosa pun, contoh dia mencuri, dia tidak tak jatuh haram kepada dia, tak jatuh. Ataupun baling kan. Baling ni nanti kita cerita macam mana nak tahu seseorang itu baling ke tidak. Nanti kita cerita. Contohnya budak-budak kan. Budak-budak yang belum baling, umur 5 tahun, 6 tahun, tak baling lagi, maka dia tak wajib solat, tak wajib puasa. Tapi ibu ayah boleh je. Ibu ayah boleh mengajar. Kan Nabi kata ketika umur 7 tahun, kena ajar anak untuk solat. Kalau umur 10 tahun tak solat juga, kena pukul. Sama juga dengan puasa. Okay? Ibu ayah kena ajar. Kalau sampai seruan, maknanya kalau orang tu tak sampai seruan, contohnya dia memang duduk dalam hutan, tak ada orang pun, memang dia sebatang kara, duduk dalam hutan, makan pun dalam hutan, hidup dalam hutan. Maknanya kata dia tidak terdedah, tidak tahu tentang Islam, tak tahu tentang kewujudan agama Islam dan sebagainya, maka dia tidak mukallaf. Begitu. Yang nombor 4 ni sudah ceritalah. Alright, settle. Seterusnya, tadi kita kata tentang baligh. Okey, macam mana kita nak tahu seseorang itu baligh ataupun tidak? Ustaz, baligh pun nak ajar ke Ustaz? Ya, kena belajar. Okey, sebab ada orang dia salah faham. Ada orang dia banyak, baru ni pun dekat Facebook ada viral tentang isu baligh ni. Orang ialah masyarakat sekarang ni zaman dah mudah boleh belajar dekat YouTube kan. Kat YouTube boleh belajar, masjid dah banyak pengajian tapi dia tak nak belajar, dia malas, akhirnya jadi jahil. Bila jadi jahil, keluarlah fatwa-fatwa yang pelik-pelik, sesat dan sebagainya sebab tidak ada landasan ilmu agama. Zaman sekarang tak ada isu dah, tak ada excuse dah untuk kita tidak belajar ilmu agama fardu ain ni lah. Tak ada excuse. Cuma kalau nak belajar dalam YouTube, kena pastikanlah guru tersebut, orang yang mengajar tersebut adalah orang yang betul lah, siqah, bertauliah dan sebagainya, ilmunya diakui dan sebagainya. Gitu. Okey, baligh. Macam mana kita nak tahu tanda baligh? Kalau kita lihat dalam buku kita pun, okey, muka surat apa nama?
6, 7, 17. Muka surat 17. 17 Roman. Okay, Roman. Tiga tanda baligh. Okay, tiga tanda baligh. Yang pertama ialah, maaf saya sebut, mim, yang pertama adalah keluar air mani. Okay, maaf saya sebut, keluar air mani pada umur 9 tahun. Ini untuk lelaki dan juga perempuan. Ustaz, air mani, perempuan pun ada air mani? Ya, ada air mani. Okey. Kena sebut ni. Ini bukan nak cerita lucah, tidak. Ini ilmu. Okey, ini ilmu. Jadi, sesiapa yang keluar air mani pada umur 9 tahun ke atas lah. Umur 9 tahun dan ke atas. Untuk lelaki dan juga untuk perempuan. Maka dia telah balik. Contoh dia keluar air mani pada umur 11 tahun, balik. Keluar air mani pada umur 13 tahun, balik. Kalau keluar 7 tahun, bukan. Okay, itu bukan air mani, itu penyakit lah. Maksudnya ada something wrong lah. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, tanda muka surat sebelah. Okay, muka surat sebelah. Keluar darah haid. Okay, keluar darah haid untuk, ni untuk wanita je lah. Okay, keluar darah haid pada umur 9 tahun 9 tahun hijrah ya, hijrah. Ini untuk perempuan sahaja. Cumanya dia ada detail. Okey, dia ada detail. Contohnya kalau dia keluar haid itu beberapa hari sebelum umur dia 9 tahun, maka adakah ianya haid ataupun tidak? Contoh apa nama? 5 hari sebelum genap 9 tahun keluar adalah haid. Adakah ianya dikira haid dan dia baligh ataupun tidak? Alright, so saya akan detailkanlah kat sini ya. Kata ulama yang dikira sebagai baligh, haid yang dikira sebagai baligh adalah 9 tahun takribiyah. Takribiyah ni lebih kurang, iaitu kata ulama 9 tahun tolak 16 hari. Okay? 9 tahun tolak 16 hari. Apa maksud dia? Begini cerita dia. Gini. Saya dah tulis siap-siap dah. Ni kalender. Contoh, pada umur, okay, kalender hijrah ya. Okay, hijrah. Kita ambil Syawal lah. Okay, Syawal. Pada 20, contoh pada 28 lah. 28 Syawal genap happy birthday dia 9 tahun. Birthday Qamariyah. Birthday Hijrah. Bukan birthday Masihi. Okay, bukan birthday Masihi. Maksudnya dia pada 28 Syawal, okay, 28 Syawal dia telah berumur 9 tahun Hijrah. Okay, ini birthday 28 Syawal ni adalah birthday dia, birthday Hijrah dia. Okay, so jadi tolak 16 hari. Okay, 1 tolak 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Okay, 16. Maka, okay, kalaulah dia keluar darah haid dalam tempoh ini, sampailah ke sini, sampai ke atas lah. Okay. Maksudnya kalau dia keluar darah haid 12 hari bulan dan ke atas, contoh ada 14 hari bulan dia keluar darah haid, maka ini adalah dikira haid dan dia telah baligh. Dia telah baligh. Alright. Contoh lagi. Contoh lagi. Dia keluar haid pada 25 hari bulan. 25 hari bulan. Keluar darah haid, maka ianya adalah baligh. Tapi kalau contohnya dia keluar darah itu sebelum daripada 12 hari bulan. Ni point kita. 12 hari bulan. Contoh dia keluar pada 6 hari bulan, 6 Syawal. 6 Syawal keluar darah. Maka ini tidak haid, ini bukan haid, maka dia tidak baligh. Dia istihadah lah, darah istihadah. Tuan-tuan, terutamanya wanita, kena belajar tentang fiqh wanita, darah wanita, haid, istihadah dan sebagainya. Detail sangat-sangatlah. Ada perbahasan yang sangat detail. Ni kita nak cerita secara ringkas. Wanita kena belajar. Kenapa? Sebab diri anda setiap bulan anda datang haid. Maka anda kena belajar tentang hukum hakam haid. Ada keadaan bila mana darah itu keluar. Darah tu keluar tetapi ianya bukan haid. Tapi wanita tu sangka, darah tu keluar, dia ingat itu haid tapi bukan haid. Maka apa jadi? Bila darah itu keluar,
Dan ialah biasa kita faham kalau keluar haid dia tidak boleh solat. Kan? Haram dia solat. Okeylah. Tapi yang keluar darah itu adalah darah istihadah, bukan darah haid. Kalau keluar darah istihadah dia wajib solat. Sudah kan ustaz. Contoh 5 tahun dah. 5 tahun dia keluar darah, rupanya itu darah istihadah. Maka dia tak solat selama 5 tahun. Maka dia kena qada balik lah. Dia kena qada balik. Sebab dia fikir kalau keluar darah, confirm haid. Keluar darah, confirm haid. Haid, keluar darah. Begitu. Tak semestinya. Ada keadaan bila mana darah itu keluar, dia adalah istihadah. Bukannya haid. Bila mana darah istihadah, dia wajib solat lah. Macam mana Ustaz nak bezakan haid dan istihadah? Kena belajar. Kena belajar lah. Kena belajar. Ramai je guru-guru yang mengajar bab haid ni secara detail. Kemudian apa lagi contoh? Saya bagi contoh lain. Keluar pada 11 hari bulan. 11 hari bulan. Maka ianya adalah tidak haid. Maka kalau tidak haid, maka dia tak balik. Dia tak balik. Gitulah. Sekarang kita bagi lagi contoh-contoh lain. Kita bagi contoh-contoh lain. Contohnya, apa nama? Contoh, birthday dia. Contohnya saya ambil birthday dia. Ini. Contohnya, pada Rejab. Dia Rejab. Pada 20 Rejab genap umur dia 9 tahun hijrah. Maka tolak dengan 16. 1, 2, ni 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16. So, 4 hari bulan. Kalau datang darah 4 hari bulan, 5 hari bulan, 6 hari bulan, 7 sampai ke sini dan ke atas, maka ianya adalah darah haid dan ianya adalah baligh. Contohnya, keluar darah pada 9 hari bulan. Keluar darah 9 hari bulan, lebihlah daripada 4 hari bulan kan, maka ianya haid. Bila mana ianya haid, dia akan baligh. Dia akan baligh. Kalau dia datang pada 1 hari bulan, 1 hari bulan Rejab, dia belum lagi, dia belum haid. Dia adalah darah istihadah. Darah istihadah tu darah penyakitnya, darah penyakit. Ataupun contoh, ni Rejab kan. Contoh dia datang bulan. Contoh dia datang pada bulan Muharram kan, bulan Muharram. Bulan Muharram lagi-lagi lah lama kan. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rejab. Rejab baru birthday dia lah, 20 Rejab baru birthday dia. Tapi dia keluar sebelum Rejab. Maka lagi-lagi lah dia bukan haid. Begitulah cerita dia. Okay. Ada detail lagi, banyak sebenarnya isu-isu. Contoh kan Ustaz, 20 hari bulan, kita kata contoh 20 hari bulan 9 tahun kan. Yang Ustaz kata 4 hari bulan ni dia punya benchmark dia. Contoh, dia keluar haid 1 hari bulan, keluar darah hari bulan 1 hari bulan, lepas tu berterusan darah sampai 6 hari bulan. Macam mana tu kan Ustaz? Dia dah lebih dah 4 hari bulan. Macam mana hukum dia? Ataupun contoh, ini keluar darah, lepas tu ada gap kat sini, lepas tu datang sini balik dan sebagainya. Banyak sangat isu-isu dia. Banyak. Jadi saya tak boleh lah, bukan tak boleh, maksudnya saya tidak jawab pada sesi kali ini sebab ini adalah isu yang ini adalah pengajian yang basic. Kalau anda nak tahu lebih detail dan memang anda kena tahu detail, maka kena belajar. Carilah mana-mana tempat guru-guru untuk belajar tentang fiqh wanita ini. Okey. Saya tulis itu. Okey, kemudian yang kedua ialah haid, dan yang ketiga, tanda baligh yang ketiga adalah jauh sangat kita pergi tadi tanda baligh. Okey. Ingat kita masih berada di tanda baligh. Checkpoint kita tanda baligh. Yang ketiga adalah, kalau tengok muka surat ni, umur 15 tahun. 15 tahun hijrah. Okey, 15 tahun hijrah. Okey. Contoh. Jadi kalau ada salah satu tadi kita kata alamak hilang dah tadi kan. Tadi bezakan dengan mukallaf tadi. Mukallaf ni adalah berakal, baligh, sampai seruan, tak buta dan juga tak pekak. Tak buta, tak pekak sejak lahir. Untuk menjadi mukallaf, wajib ada empat-empat ni. Ada empat-empat ni baru dikira sebagai mukallaf. Baru dikira sebagai mukallaf. Kalau tak ada salah satu, dia belum mukallaf. Contoh dia berakal dengan baligh je. Dua ini saja.
tapi tak ada seruan dakwah. Kan? Maka dia belum mukallaf. Dia belum mukallaf. Ataupun contoh dia baligh, ada seruan, tak buta tak pekak tapi tak berakal, maka dia belum mukallaf. Nak mukallaf kena ada empat-empat ni. Ah, tapi kan untuk baligh. Bila baligh ni kita kata kan baligh, nak jadi baligh kena umur keluar mani, haid ataupun 15 tahun. Okay, 15 tahun hijrah. Untuk jadi baligh cukup ada salah satu. Contoh dia keluar mani saja kan. Contohnya ada seorang wanita ini ataupun lelaki lah, seorang lelaki ataupun wanita dah keluar mani pada umur 11 tahun. Tapi dia kalau contoh dia wanita ni tak pernah datang haid. Tak pernah datang haid dan dia pun umur 11 tahun, belum lagi 15 lah. Maka wanita ini telah baligh. Wanita ini ataupun lelaki ini telah baligh. Ataupun contoh kita kata lagi, wanita tersebut, kalau keluar haid ni memang baligh lah, semua orang tahu. Contoh, umur dia dah 16 tahun. Umur dia dah 16 tahun. Lah lebih 15 tahun hijrah. Tapi tak pernah datang mani, tak pernah datang haid. Adakah dia dikira baligh? Ya, dia dikira sebagai baligh. Janganlah pula contoh ada seorang pakcik kan, contoh je. Ada seorang pakcik yang umur 60 tahun. Kita pergi masjid kan, semua orang tengah solat kan, imam dah solat dah ready dah. Lepas tu ada seorang pakcik ni. Seorang pakcik ni duduk kat tepi ni. Lepas tu kita datang. Kita kata, pakcik, jomlah kita solat sekali. Imam dah ready dah ni. Lepas tu pakcik ni kata, pakcik tak wajib lagi solat. Pakcik tak wajib solat. Kenapa pakcik? Pakcik uzur ke apa benda? Kenapa? Dia kata, sebab seumur hidup pakcik tak pernah datang air mani. Allah, pakcik. Pakcik, kalau umur pakcik dah lebih 15 tahun, automatik akan menjadi baligh. Begitu, walaupun tak pernah keluar air mani. Okay, gitu. Okey, habislah. Kemudian bawah ni dia kata apa? Bawah ni faedah hikmah umur akil baligh ialah 15 tahun hijrah. Antara hikmahnya ialah ketika umur 15 tahun hijrah, seorang telah layak untuk berkahwin. Ni zaman ada ke zaman sekarang ya kan? Kalau zaman sekarang ada je. Ada. Cuma di Malaysia dia ada enactment lah, ada enactment yang boleh kahwin 15 kan bawah umur, tapi dia kena ada isu naik turun mahkamah lah, gitulah. Akan timbul kegairahan syahwat nafsu seksual, meningkatkan, maaf saya sebut ni untuk ilmu saja, bukan untuk menucap. Meningkat selera makan dan ingin hidup selesa. Jadi bila mana kebiasaan umur 15 tahun ni, ketika umur 15 tahun, kebiasaan orang dia dah ada orang kata rasa nak kahwin, rasa orang kata bersyahwat. Jadi sebab itulah umur 15 ini dikira sebagai baligh. Ia akan menyebabkan berlakunya perkara-perkara yang kadang-kadang tidak baik dan melampau, semata-mata untuk memenuhi keinginan kepada perkara-perkara tadi. So jadi kita kata bila umur 15, contoh umur 15 dia dah ada keinginan seksual dia tu. Bayangkan, maaf saya sebut, bayangkan kalau umur 15 ni dia melakukan zina. Dan itulah hikmah dia. Sebabnya bila mana dah ada umur dah 15 tahun, dah baligh, dan kita ikat dia dengan hukum hakam Islam, kita haramkan dia untuk berzina, maka kita kata Islam telah menghalang dia daripada zina. Sebab ketika umur dia dah boleh melakukan benda-benda yang tidak elok. Gitu. Sebab itulah ikatan taklif, iaitu ikatan taklif itulah lima hukum tadi, dan takwa akan mencegah semua ini daripada berlaku. Okey, wallahu a'lam. Habislah tentang mukallaf. Okey, jadi selepas ini kita akan belajar tentang akidah. Okey, belajar tentang akidah, sifat-sifat Allah. Sifat-sifat Allah. Dan saya cadang sifat-sifat Allah ni, ini pengajian tentang kitab Nurul Fahmi. Saya juga ada buat rakaman kitab Risalah Jamiah. Risalah Jamiah, yang mana dalam kitab Risalah Jamiah juga saya telah sampai kepada bab sifat 20. Jadi cadangan saya nak ini saya punya inisiatif lah. Saya akan buat saja rakaman sifat 20. Saya ajar sifat 20. Ajar sifat 20. Pengajian itu adalah untuk kitab Nurul Fahmi. Saya akan letak dalam playlist Nurul Fahmi, dan juga saya akan letakkan dalam playlist Risalah Jamiah juga. Senang kerja kan. Maksudnya saya ajar satu benda tapi untuk dua kitab. Tak payahlah saya ajar sifat 20 dekat Nurul Fahmi, kemudian nanti untuk kitab Risalah Jamiah saya ulang balik benda yang sama sifat 20 tu. Jadi apa ustaz ni kan semalam malas pula.
Yelah, kita nak benda nak mudah. Benda dah apa nama, kalau boleh mudah, kenapa kita nak susahkan diri kita? Kan? Jadi saya akan buat satu pengajian apa nama rakaman tentang sifat 20, dan saya gunakan rakaman itu untuk playlist Nurul Fahmi dan juga untuk kitab playlist kitab Risalah Jamiah. Senang. Orang yang melihat pun senang. Tak payah nak ulang banyak kali kan. Siapa yang follow banyak kitab akan mudah lah. Alright. Wallahu a'lam. So jadi kita tutup dengan selawat. Allahumma salli ala salatin ala sayyidina tika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dzakaruka dzakiruna wa ghafala an dzikril ghafilun. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Salah silap, kalau ada salah silap boleh komen dan tegur dan saya akan betulkan. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.